sebelum ianya merebak dan menjadi isu yang lebih mudarat, elok kita ambil satu pendekatan for once and for all untuk kita noktahkan isu ni. Sebab itu datang cadangan daripada pemuda UMNO Negeri Johor khususnya, kalau mereka yang nak mendukung UEC ni, bawa dapatkan semakan kehakiman di peringkat mahkamah untuk tentukan kalau betul UEC ini ikut perlembagaan, boleh diteruskan, kerajaan perlu mengiktirafnya untuk dijadikan sebagai syarat kemasukan KPTA dan perkhidmatan awam, by all means go ahead. Tapi tak ada, sambutan itu tak diterima, dan mungkin mereka tahu memang bahawa UEC ini tidak mengikut lunas-lunas perlembagaan. Yang kita tak nak sebenarnya, isu ini membelenggu sistem pendidikan negara. Walhal isu-isu pendidikan negara, banyak lagi isu-isu lain yang saya rasa perlu beri perhatian, dan sepatutnya isu UEC ini bukan fokus utama kita untuk membetulkan sistem pendidikan negara yang hari ini dibelenggu dengan pelbagai isu. Soal berkenaan infrastruktur atas, kualiti pendidikan, soal guru, soal buli dan sebagainya, itu lebih sebenarnya yang perlu kita beri perhatian rather than isu UEC ini sahaja.